Dengan cerita saya ni, saya dah putus dengan boyfriend saya lepas dia mengamuk gila bila dia terjumpa nombor telefon kawan sekerja dalam telefon saya. Dulu pun dia pernah ganas, jadi saya nekat nak putus. Dia mula ikut saya ke mana-mana. Tapi bila saya cuba buat laporan polis, diorang cakap tak boleh buat apa-apa selagi dia tak buat jenayah betul-betul. Lama-lama, dia mula muncul depan pintu rumah saya selalu sangat. Lepas tu, saya perasan kunci spare rumah saya dah hilang. Yang pun masa tu saya panik gila. Jadi saya nekat nak cari perlindungan. Saya pun ambil keputusan untuk bela seekor anjing pitbull. Dan dia terus jadi kawan baik saya. Walaupun anjing tu nampak macam garang, tapi sebenarnya dia ni manja sangat. Macam teddy bear. Saya tahu saya boleh percaya dia untuk jaga saya. Sebulan lepas tu, tengah malam saya terjaga sebab dengar bunyi tapak kaki dalam rumah. Lepas tu, saya dengar suara panggil nama saya. Saya kenal sangat. Itu suara ex-boyfriend saya. Dia terhuyung-hayang masuk bilik saya, mabuk dan cuba nak rogol saya. Masa itulah anjing saya mula menggeram dan terus terkam dia. Sampai dia jatuh terduduk. Anjing saya gigit tangan dia teruk gila. Sampai saya kena tarik anjing tu baru dilepaskan. Ex-boyfriend saya kena bawa pergi hospital. Polis cakap nasib baik saya ambil anjing tu. Tapi lepas tu, diorang cakap satu berita buruk. Anjing saya dah dikira berbahaya dan diorang kena tidurkan dia. Rasa tak adil langsung hidup ni kan?